manusia, dia akan mengalami perubahan dalam diri dia sendiri. Dan kita akan tahu bagaimana keadaan kita semasa kita muda dulu, bila kita sihat, kuat bekerja, dan apabila kita sudah tidak ada kedudukan lagi, barangkali tidak aktif lagi, dan perasaan kita juga berubah. Apa yang dahulu mungkin kita sangat keras, mungkin kita sudah lunak. Apa yang dulu kita rasa sangat penting bagi kita, hari ini mungkin tidak penting lagi. Apa yang dahulu kita rasa sangat sayang, hari ini kita rasa tak apalah, biasa-biasa. Dan apa yang dahulu kita marah, hari ini mungkin kita berubah. Kerana perubahan manusia itu bukan pada perubahan sosok tubuhnya sahaja, tapi perubahan pada dalaman insan itu sendiri. Apapun untuk jadi orang-orang seperti tuan-tuan, tuan dan puan-puan yang ada ini, dengan rahmat yang Allah berikan, ada latar pendidikan, ada pekerjaan yang baik, ada status keluarga yang baik, ialah satu nikmat yang besar yang telah dilalui di dalam satu kehidupan. Yang kehidupan itu mungkin akan berakhir bila-bila saja daripada tempoh itu. Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahqaf, Allah cerita tentang insan ini. Allah kata wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagat ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa maksudnya? Allah kata wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berpesan kepada insan. Tengok how nice the chosen word that Allah Subhanahu wa taala post in Quran. Dia kata wa wassayna, kami pesan. Ini kalau bos kita, mak kita kata biasa, tapi the Lord of the world, Allah, Tuhan semesta alam, pilih perkataan wa wassaynal insan. Kami pesan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua ibu bapanya. Ihsan ialah satu perkataan yang more than sekadar adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ni orang duk pergi sembahyang Jumaat, duduk dengar. Allah memerintahkan adil dan ihsan. Adil biasanya kita bertindak setara. Kita beli, orang buat baik kat kita, upah dia RM50, kita bagi RM50. Tapi kalau kita bagi RM60, kita ihsan. Kita ihsan. Yang tu bagi lebih sikit lah, kesian kat dia. Walaupun RM50 tu mencukupi. Saya selalu buat contoh dalam kuliah saya. Ihsan ni biasanya suami isteri, kan? Kalau nak ikut jadual tanggungjawab suami itu, yang syarak bagi tu tak banyak. Bukan tak banyak, ada senarai. Makan seperti mana orang lain makan, pakai seperti mana orang lain pakai, tempat tinggal seperti mana orang lain. Tapi bila suami, dia taklah bagi makan seperti orang lain makan. Lebihlah makan tu. Nak makan di restoran mahal pun, dia bawa juga. Dia tak kata, tak, yang ni tak termasuk dalam tanggungjawab suami. Kalau isteri dia kata, jom kita pergi makan. Yang lebih itu ihsan. Agama suruh ihsan. Sembelih lembu ni, sembelih putus semua urat kengkok, urat-urat yang halkum dan semuanya, sahlah sembelihan itu. Tapi Nabi kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai.
Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibah. Allah tulis ihsan bagi setiap benda. Kalau kamu bunuh, bunuh elok-elok. Nak hukum mati tu. Dan kalau sembelih, sembelih elok-elok. Ihsan. Maksudnya bagi pisau tajam. Supaya jangan kira halal saja, tapi kesian pada binatang. Ihsan ini, kepada ibu bapa disuruh ihsan. Bila kita dah jadi ibu bapa, dah tua, kita mula tahu apa maksud ihsan. Kalau anak-anak kata macam mana mak cakap kat saya dulu, saya cakap macam tu. Tak boleh lah. Kena ada ihsan disebabkan umur dia, segala keadaan dia. Dan kita akan mula terasa. Allah kata kami pesan kepada insan supaya wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami pesan pada insan, kepada kedua ibu bapanya, hendaklah dia ihsan. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungkan dia dalam keadaan susah, beban, dan melahirkannya dalam keadaan susah.